Saya jadi letih ni kalau tuan-tuan duk ulang ni. Okey, dengar ni 22,000 orang. 6,000 lori bantuan yang akan masuk pada bila-bila masa. Berada di sempadan Jordan dan berada di sempadan Rafah. Tunggu je lori ni. Macam mana saya tahu angka lori ni 6,000 diumumkan oleh Filipe Raparazi. Okey, ketua misi bantuan PBB. Cuma tak dijumlahkan berapa ribu ada di Mesir dan berapa ribu ada di Jordan. Tapi kedua-dua ni bersedia. Berarti cuma tuan-tuan kena tahu stok makanan yang ada di Jordan telah lama kita maklumkan pada tuan-tuan sejak 2 tahun dulu. Ini adalah stok makanan daripada 250 juta USD yang disediakan oleh Arab Saudi. Jadi oleh kerana Jordan bukanlah sebuah negara kaya, Jordan menyediakan fasiliti pintu masuk. Manakala telah diumumkan stok makanan yang ada di Mesir diberi penghormatan sumbangan daripada Mesir. Itu dah jalan dah. Berarti oleh kerana apa yang kita tunggu sekarang kedua-dua pintu ni makanan masuk adalah kerana belum ada pelepasan bantuan. Tuan-tuan kena ingat ni strata perjanjian ni. Dengar dulu strata perjanjian ni. 24 jam pertama proses bermula. 72 jam yang kemudian. Hamas mestilah membebaskan 20 tahanan Israel yang hidup dan memulangkan 28 mayat orang Israel. Dalam pertukaran ni, Hamas akan dapat secara berperingkat. Kalau dia lepas semua, dia akan dapat semua. 1,700 orang tahanan perang yang ditahan ketika perang bermula dan 200 tahanan penjara semua hidup. Yang saya dah pecahkan dia. Tuan-tuan dengar jelas, tuan-tuan tanya balik soalan yang saya dah jawab. Makanan, truk bantuan ada 6,000 truk bantuan. Berarti kalau Israel hanya benarkan 600, kerana perjanjian ni yang dikemukakan 600 truk aja. Tapi dia boleh berubah. Sekiranya pakej yang ditawarkan oleh Hamas lebih baik dari segi pembebasan bantuan. Berarti truk ni boleh masuk saja 24 jam selagi ada dengan 6,000 truk yang telah bersedia. Tapi belum ada satu truk pun yang masuk. Sebab nak melaksanakan truk ni, cara mesti ingat perjanjian ni mesti saya baca dengan tuan-tuan dengan adil. Ini tak ada bias tentang Israel. Perjanjian ni bacanya dengan adil. 72 jam selepas 24 jam yang pertama Israel mesti berhenti menyerang. Israel kena mula dulu, dia kena berhenti serang. Israel kena ambil langkah kedua, dia mesti berundur. Barulah datang langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, Hamas mesti bebaskan tahanan. Baru datang langkah yang keempat, pintu sepadan mesti dibuka untuk bantuan kemanusiaan masuk. Maka 4 perkara ni adalah perkara yang kita nantikan dalam fasa awal. Sebab fasa yang seterusnya ni disarm Hamas, pembubaran Hamas agak kritikal. Ini melantik pihak berkuasa Palestin daripada kalangan bukan parti politik. Palestinian Authorities pun tak, Hamas pun tak. Nak pilih daripada kalangan teknokrat, orang yang beberapa. Ini bahagian sensitif. Dia akan berlaku kemudian. Dalam 30 hari ini yang kita nak adalah selesaikan dulu misi bantuan kemanusiaan masuk bagi membolehkan rakyat Gaza mendapat makanan dan bantuan perubatan. Yang kedua, kita nak dalam tempoh ni perang tak berlaku clean 30 hari dan orang Israel berundur. IDF ni berundur dan menyerahkan tanah Gaza kembali seperti asal. 4 perkara ni jalan dulu. Nanti baru lihat perkara kelima sampai perkara ke-20. Jadi asas dia ni 20 perkara yang tuan-tuan baca tu saya hujahkan pada tuan-tuan, walaupun susunan 20 perkara tu atas bawah, tapi kita boleh lihat 4 perkara yang disusun di dalam bahagian atas tu adalah 1, 24 yang jam yang pertama tiada serangan. 72 jam yang selepas 24 jam Hamas mesti penuhi pembebasan syarat, pembebasan tebusan. Dan Israel mesti serahkan juga tahanan bantuan. Dan waktu yang sama, lori bantuan mestilah dibenarkan masuk ke dalam Gaza bagi bantuan perubatan. Tapi 24 jam yang pertama, rakyat Gaza boleh balik ke pertempatan dan mengikut garis kuning. Nanti dia balik daripada sekarang terkepung dalam garis biru. Saya bagi map lah untuk tuan-tuan faham. Tuan-tuan jangan tanya lagi dah tahu. Hari-hari kita dah cerita dah ni. Sebelum perang berlaku, orang Palestin tersepit dalam garis biru ni. Kerana tentera IDF masuk sampailah sesempit itu. Kemudian ada garis kuning. Jadi ceasefire sekarang ni garis kuning Israel dah penuhi. Ceasefire ni ditekan supaya Israel penuhi. Kamu keluar dulu ke belakang dan orang Palestin dah balik. 2-0 Palestin lead. Di mana mereka mendapat 2 perkara, tiada peperangan dan pengunduran tentera Israel. Dan orang Palestin boleh balik. Tapi dia tak boleh jadi 3-0. Untuk capai 3-0 tak boleh. Israel mesti, Hamas mesti balas satu dulu. Iaitu menyerahkan tahanan perang. Jadi 2-1. Kemudian Hamas dapat bantuan yang dibebaskan. Jadi 3-1. Bantuan kemanusiaan akan masuk jadi 4-1. Jadi tuan-tuan kena faham, kita tak boleh nak sebarkan perjanjian ni seolah-olah yang tak betul semua Israel. Sebab perjanjian ni dibentuk oleh Amerika Syarikat untuk melihat kedua-dua pihak boleh menerima. Cuma ada bahagian-bahagian daripada perjanjian ni yang mereka bersetuju. Tak
Tak perlu tunggu 20 perkara ni dipersetujui. Mana yang dipersetujui dulu, 4 perkara saya kata ni selesaikan. Tapi untuk membentuk disarm Hamas, pembubaran Hamas rasanya mereka tak mahu dibubarkan. Okey, dan kemudian untuk bahagian pelantikan kerajaan sementara di kalangan teknorat Palestin bagi mentadbir Palestin ni masih lagi samar. Siapakah yang disebut sebagai teknorat? Masih samar. Bahagian kelima, pasukan tentera yang akan masuk untuk mengendalikan keamanan. Kita tunggu apa yang dipanggil Gaza Summit. Gaza Summit ni akan dianjurkan di Kairah pada hari Selasa ni, di mana Amerika hadir, United Kingdom hadir, Itali hadir, Spain hadir, United Kingdom, Itali, Spain, Jerman, 5 negara. 1 negara Amerika, 4 negara Eropah. Kemudian dia diimbangi oleh 3 negara Arab, iaitu Qatar, Jordan dan juga Mesir. Kemudian dia diimbangi dengan 2 negara majoriti Islam, Pakistan dan juga Indonesia. Berarti nanti kita akan lihat formula dia, apakah tentera daripada negara Islam, terutama Indonesia dan juga Pakistan yang menawarkan angkatan tentera dia lebih awal masuk untuk menjadi pasukan pengaman membantu, sebab dia tak boleh letakkan tentera Eropah. Tapi pintu sempadan bagi membolehkan Israel tak melaksanakan langkah-langkah sabotaj, pintu sempadan Rafah dengan pintu sempadan King Hussein akan dimandatkan kepada 4 negara kesatuan Eropah, supaya mereka boleh kira truk masuk, mereka boleh jalan inspection bahawa truk ni tak bawa senjata, mereka boleh atur truk batuan makanan, minuman dan perubatan masuk ke mana truk-truk ni akan pergi. Itu fasa yang kita tunggu hari Selasa, dia menjadi fasa 5, iaitu fasa permulaan penyusunan semula pembangunan Gaza. Jadi walaupun ada 20 perkara, dia tak boleh lamsam 20 perkara kerana ada bahagian-bahagian yang sangat kritikal, terutama Hamas tak mahu disarm, Hamas tak mahu dibubarkan. Tapi relatif pembangunan ni bagus. Mana yang dulu didulukan? Dia ada fiqh sikit kat situ, yang mana dulu didulukan. Jadi sekarang kita ambil dulu dalam perbincangan kita ni ikut mazhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, yang mana sedang berlaku itu kita bincangkan. Yang kalau, yang nanti, kata mazhab Imam Syafi'i, abaikan dulu. Sebab yang sekarang berlaku pun hari-hari saya kena cerita kat tuan-tuan. Yang belum berlaku, tuan-tuan tanya apakah membawa kepada Palestin merdeka tu, nanti saya bincangkan pula bila usul ni dibawa oleh Colombia. Kalau hari-hari saya campur aduk, tuan-tuan jadi keliru. Kita ambilkan dulu 4+1. 4 benda yang menanti lampu hijau terlaksana. +1 kita tengok Gaza Summit. Kalau Gaza Summit ni bersetuju bahawa Indonesia dibenarkan membawa masuk 5,000 tentera dia dalam proses keamanan. Kemudian Pakistan dibenarkan bawa masuk 5,000 tentera dia, iaitu Islam. Senang dia uruskan. Kemudian pintu sempadan disahkan. Israel akan menyerahkan pintu sempadan untuk diselia oleh negara kesatuan Eropah ni bagi membolehkan jaminan tiada sabotaj daripada Israel. Tapi waktu yang sama 4 negara Eropah kena menjaga kenderaan yang masuk ni tidak membawa senjata. Selesai bab tu. Kemudian Gaza Summit nak bangunkan pula. Bila nak bangunkan semula, ada isu mengenai kewangan, siapa yang nak tanggung. Sebab tu Arab Saudi, UAE dan Qatar ada dalam tu. Berarti mereka akan kata mereka akan menyediakan wang. Bila mereka sediakan wang, tuan-tuan kena ingat persetujuan telah dicapai. Pembangunan semula Gaza tidak diprivatiskan, dia dilaksanakan oleh PBB. Maka nanti dalam rundingan ni, Gaza, pembangunan semula Gaza, Arab Saudi tak boleh bangunkan terus Gaza, Qatar tak boleh bangunkan terus Gaza. UAE ni negara penyumbang yang menjamin 63 bilion USD untuk membangun Gaza dalam tempoh 10 tahun. Maka akan ada satu arrangement bahawa wang ini akan diserahkan pada United Nations. United Nations yang bangunkan. Itu sama. Pembangunan semula Lebanon, pembangunan semula negara-negara ini telah dipraktikkan dengan begitu lama, di mana United Nations yang membangunkannya. Jadi itu masuk dalam fasa hari Selasa nanti bila ada Gaza Summit di Kairah, resolusi dia dikeluarkan, dipersetujui oleh semua 11 negara yang bersidang, maka kita akan dapat detail. Barulah masuk pembangunan masa depan Gaza, yang United Nations tambah daripada 10 tahun kepada 15 tahun. Dia kata lebih teruk kemusnahan dia. Dulu dia buat analisis 10 tahun. Semalam saya tengok review, dia kata 15 tahun. Jadi 15 tahun dengan 63 bilion. PBB kata 50 bilion USD je dah cukup. Tapi dana yang di-pledge, yang dijamin oleh negara-negara Islam, oleh UAE, oleh Qatar, oleh Arab Saudi untuk bangunkan semula Gaza, 63 bilion. Berarti dah tak ada isu untuk bangunkan Gaza. Cuma proses untuk membangunkannya tu perlulah mengikut fasa-fasa yang strategik berasaskan kepada negara-negara yang dimandatkan. Jadi Gaza Summit pada hari Selasa, mereka 6 jam di belakang kita lah. InsyaAllah hari Rabu saya boleh live dengan tuan-tuan tentang keadaan di Gaza Summit. Apa yang kita boleh baca pula selepas bahagian 4 yang pertama saya sebut tadi. Okey, lepas tu baru masuk Gaza Summit. 5 selesai dah. Lepas tu benda-benda yang bersifat kritikal dibincangkan kemudian. Bagusnya ceasefire kali ni, dia tak menimbulkan complicated di mana semua benda nak diselesaikan serentak. Tak, mana yang boleh diringankan untuk diselesaikan dulu, mereka aturkan dulu. Mana yang berat dikemudiankan.
Sebab Hamas tak mau menandatangani perjanjian ni selagi perkataan disarm Hamas tu tidak dikeluarkan. Kalau disarm Hamas ni berarti Hamas dah tak ada. Tapi untuk hari ini, untuk pengetahuan tuan-tuan, Hamas masih lagi diberi mandat ni. Pentadbiran yang ada sekarang ni masih bawah Hamas. Kalau tuan-tuan tanya disarm Hamas, belum. Sebab tu tuan-tuan tengok laporan, polis telah pun keluar kembali bekerja. Polis di Gaza. Mereka ini adalah polis yang berkhidmat di bawah kerajaan yang dibentuk Hamas. Berarti Hamas masih ada say. Jadi kita tunggu pelan-pelan. Ini adalah perkara yang kalau tuan-tuan tak baca dan tuan-tuan tak faham dengan betul, besok tuan-tuan akan keliru. Sebab itu rumit untuk kita fahami perjanjian ni kalau 20 perkara pun tuan-tuan tak tengok. 20 perkara yang disusun ni oleh Steve Witkoff dan juga Jared Kushner ni, dia ada bahagian yang kemudiannya di bawah kan. Dia susun 20 tapi dia tak susun 1, 2, 3, 4, 5 macam saya susun pada tuan-tuan. Sekarang bila nampak je saya susun pada tuan-tuan 1, 2, 3, 4, 5. Nanti bahagian 6 tu akan naik. Dia letak 20 perkara tanpa menstrukturkan penyusunannya secara berjadual. 20 perkara ni mesti berlaku. Tapi ada bahagian dikemudiankan. Dikemudiankan. Sebab tu kita ada kekeliruan. Siapa yang akan menandatangani perjanjian ni? Siapa yang akan tanda tangan perjanjian ni? Perjanjian ni Hamas tak mau tanda tangan sebab ada perkataan pembubaran Hamas. Tapi perjanjian dah berjalan. Dengan Israel telah mematuhi perjanjian ni berkuat kuasa pada 10 hari bulan. Jadi hari ini hari yang ke-48 jam. Nanti Malaysia pukul 6, Gaza pukul 12, genap 48 jam. Tanpa pembebasan mana-mana tebusan dalam 24 jam pertama. Tapi Hamas masih ada tempoh 48 jam lagi untuk melepaskan tebusan Israel. Sama ada secara lamsam semuanya ataupun secara berperingkat. Faham